Tadika binti Muhammad Siddiq akan membentangkan sejarah perkembangan bahasa Melayu yang berkod PM MB 1074, iaitu perbandingan di antara tokoh Nik Safiah Karim dan O.T. Duset. Sebelum itu, izinkan saya membaca sedikit pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa warisan yang menjadi asas kepada pembentukan jati diri dan identiti bangsa di rantau Nusantara. Sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia, bahasa ini berperanan besar dalam menyatukan rakyat berbagai kaum serta menjadi wahana ilmu, pentadbiran dan kebudayaan. Namun, perkembangan dan pemartabatan bahasa Melayu tidak berlaku secara spontan. Sebaliknya, hasil usaha gigih pelbagai tokoh tempatan dan asing yang menyumbang dalam bidang linguistik, pendidikan dan penulisan. Dalam usaha memahami sejarah dan kepentingan bahasa Melayu, kajian terhadap sumbangan tokoh-tokoh ini amat penting. Justeru, tugasan ini akan membandingkan dua tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan bahasa Melayu, iaitu Nik Safiah Karim merupakan tokoh tempatan dan O.T. Duset iaitu tokoh asing. Kedua-dua tokoh ini telah memainkan peranan yang berbeza tetapi saling melengkapi dalam memperkukuh asas bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan tamadun. Melalui perbandingan ini dapat dilihat bagaimana peranan dan pemikiran mereka telah membantu dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu serta memberi kesan yang mendalam terhadap pembinaan sistem bahasa dan pendidikan di Malaysia. Seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan tokoh. Tokoh yang pertama iaitu Nik Safiah Karim. Nama penuh beliau ialah Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Karim. Beliau berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Beliau berada di bawah bidang linguistik dan bahasa Melayu dan merupakan tokoh wanita terkenal dalam bidang bahasa, pendidikan dan perjuangan wanita. Dalam aspek pendidikan pula, beliau mendapat pendidikan awal di Kelantan dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia dalam bidang bahasa Melayu. Dan seterusnya beliau mendapatkan ijazah Doktor Falsafah iaitu PhD dalam linguistik dari luar negara. Kejayaan beliau ialah beliau pernah berkhidmat di Universiti Malaysia selama beberapa dekad. Beliau memegang jawatan sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik. Beliau terlibat dalam penyelidikan dan penulisan ilmiah tentang bahasa Melayu dan linguistik. Antara sumbangan Nik Safiah Karim ialah beliau memegang jawatan sebagai Ketua Editor Tata Bahasa Dewan, rujukan utama Tata Bahasa Moden Bahasa Melayu. Beliau aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DPP bagi memperkukuh bahasa kebangsaan. Beliau juga menulis dan menyunting pelbagai buku, makalah dan rencana ilmiah. Yang terakhir, sumbangan Nik Safiah Karim juga telah memperjuangkan kedudukan dan martabat bahasa Melayu di peringkat nasional dan antarabangsa. Peranan beliau dalam masyarakat juga ialah beliau sering aktif dalam Persatuan Akademik Wanita Malaysia iaitu MAW. Beliau memperjuangkan hak wanita dan pembangunan masyarakat. Beliau sering dijemput sebagai penceramah dan tokoh bahasa di pelbagai forum anugerah dan pengiktirafan. Beliau juga diberi gelaran Datuk atas jasa dan sumbangan terhadap negara. Beliau diberi gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Malaysia, Universiti Malaya. Beliau diiktiraf sebagai tokoh bahasa dan wanita unggul Malaysia. Seterusnya, kita akan pergi kepada pemikiran dan falsafah Nik Safiah Karim. Antara pemikiran beliau ialah bahasa Melayu sebagai jati diri bangsa.
identiti rakyat Malaysia. Kehilangan bahasa bererti kehilangan bangsa. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan kemajuan. Bahasa Melayu harus digunakan dalam bidang pendidikan, sains dan teknologi. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang mampu menjadi wahana dalam kemajuan sesuatu bangsa. Yang ketiga, bahasa perlu berkembang mengikut zaman. Bahasa Melayu mesti diperkaya dengan istilah baharu. Perkembangan perlu menjaga keaslian dan keindahan bahasa. Yang keempat, tata bahasa sebagai asas kekuatan sesuatu bahasa. Tata bahasa memainkan peranan penting, iaitu menentukan mutu dan kejelasan bahasa. Bahasa yang indah lahir daripada tata bahasa yang betul. Yang kelima, pemartabatan bahasa melalui pendidikan. Pendidikan penting untuk memupuk rasa cinta terhadap bahasa rasmi negara. Yang keenam, bahasa sebagai cerminan pemikiran dan budaya. Bahasa membentuk cara berfikir dan nilai masyarakat. Bahasa memelihara bahasa bermakna memelihara tamadun bangsa. Seterusnya kita akan pergi kepada tokoh yang kedua, iaitu Oti Duset, iaitu merupakan tokoh asing. Mari kita mengenali tokoh Oti Duset ini. Pengenalan ringkas, nama penuh beliau ialah Oman Theodore Duset dan beliau dilahirkan pada 16 November 1886 di Surrey, England. Beliau berketurunan Jerman dan telah menamatkan pengajiannya di United Kingdom, termasuk Oxford College and University of London, sebelum terlibat dalam pendidikan di tanah Melayu. Beliau ialah tokoh pendidikan pra-merdeka yang memainkan peranan penting dalam pembangunan pendidikan Melayu dan bahasa Melayu. Yang kedua, latar belakang dan kerjaya. Pada tahun 1912, beliau ditugaskan sebagai guru di Sekolah Tinggi Melaka. Pada 1914 pula, beliau dilantik sebagai pengetua Maktab Latihan Guru Melayu Melaka. Kemudian beliau menjadi pengetua bagi Sultan Idris Training College, iaitu SITC, dan juga memegang jawatan sebagai penolong pengarah pelajaran Melayu sekitar 1920-an. Yang ketiga, sumbangan utama Oti Duset. Sumbangan beliau menyedari kekurangan buku teks dan bahan bacaan dalam bahasa Melayu semasa pada waktu itu, dan telah terlibat secara langsung dalam usaha menghasilkan bahan bacaan dalam bahasa Melayu untuk kegunaan sekolah dan pelajar. Beliau menghasilkan bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Seterusnya, bersama dengan tokoh lain seperti Zafar, iaitu nama penuh Zainal Abidin Ahmad, beliau merupakan pejabat karang mengarang dalam SITC yang berfungsi untuk menghasilkan dan menerbitkan buku teks dan bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Di bawah pimpinan beliau, SITC menjadi pusat latihan guru utama bagi pendidikan Melayu dan memperkukuh asas pengajaran bahasa Melayu dalam sistem sekolah pada era pra-merdeka. Yang keempat, kepentingan dalam konteks bahasa Melayu dan pendidikan. Walaupun beliau bukan warga negara tanah Melayu dan bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu, beliau secara aktif menyokong pemartabatan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan dan penerbitan buku. Usahanya membantu membentuk generasi guru Melayu yang terlatih serta menyediakan bahan bacaan dalam bahasa Melayu yang menjadi asas kepada perkembangan pendidikan Melayu dan identiti negara dan identiti bangsa. Peranan beliau penting dalam sejarah pendidikan pra-merdeka kerana
melalui institusi seperti SIPC dan pejabat karang mengarang belajarnya membekalkan guru-guru dan bahan pengajaran yang diperlukan untuk sekolah Melayu pada masa itu. Seterusnya kita pergi kepada pemikiran dan falsafah tokoh iaitu O.T. Dussek. Beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu sebagai asas kemajuan suatu bangsa. Beliau percaya bahawa kemajuan bangsa Melayu bergantung kepada pemeliharaan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa, ilmu dan pendidikan. Pendidikan untuk membina jati diri bangsa. Sebenarnya, beliau juga mengatakan bahawa pendidikan bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk membentuk nilai, semangat dan identiti kebangsaan Melayu. Seterusnya, beliau juga menganggap guru sebagai ejen perubahan sesuatu masyarakat. Melalui penubuhan SIPC, beliau melatih guru supaya menjadi pemimpin masyarakat dan pembawa kemajuan di kampung masing-masing. Seterusnya, beliau juga beranggapan bahawa ilmu mesti diajar dalam bahasa yang difahami rakyat. Dussek beliau menekankan bahawa pembelajaran yang berkesan perlu menggunakan bahasa ibunda agar ilmu dapat difahami dan diamalkan. Penyediaan bahan bacaan dalam bahasa Melayu juga merupakan pemikiran dan falsafah beliau. Yang terakhir, beliau juga menubuhkan pejabat karang mengarang untuk menghasilkan buku teks dan bahan bacaan supaya masyarakat Melayu lebih berilmu. Seterusnya, sumbangan utama di antara kedua-dua tokoh yang saya perkenalkan tadi. Yang pertama, bidang utama tokoh Nik Safiah Karim. Beliau mencuburi bidang linguistik dan tata bahasa Melayu. O.T. Dussek pula mencuburi dalam bidang pendidikan dan sistem ejaan. Sebenarnya kita pergi kepada sumbangan utama Nik Safiah Karim. Antara sumbangan utama beliau ialah beliau merupakan penulis utama tata bahasa Dewan. Beliau juga memodernkan dan menyeragamkan tata bahasa Melayu. Beliau mengembangkan bidang linguistik Melayu. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan utama O.T. Dussek. Yang pertama, beliau menyusun tata bahasa Melayu secara sistematik untuk tujuan pendidikan. Kedua, beliau menjadi antara tokoh awal yang mendokumentasikan struktur bahasa Melayu. Dan yang ketiga, beliau memberi asas awal kepada perkembangan tata bahasa Melayu moden. Seterusnya kita pergi kepada matlamat. Matlamat Nik Safiah Karim ini ialah memodernkan dan menyeragamkan tata bahasa Melayu. Yang kedua, matlamat beliau ialah supaya dapat menghuraikan bahasa Melayu secara ilmiah dan sistematik. Dan yang ketiga, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi rasmi. Kita pergi kepada matlamat O.T. Dussek. Yang pertama, beliau menyusun tata bahasa Melayu supaya mudah difahami oleh pelajar asing. Dan yang kedua, beliau menetapkan peraturan penggunaan bahasa Melayu yang betul, iaitu tata bahasa normatif. Dia juga membantu dalam memperkembangkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah pada zaman penjajahan. Dan yang terakhir, kita pergi kepada pendekatan di antara kedua-dua tokoh ini. Pendekatan Nik Safiah Karim iaitu dalam bidang analisis akademik dan penulisan ilmiah. Pendekatan O.T. Dussek pula dalam bidang pendidikan formal dan ejaan Rumi. Seterusnya kita pergi kepada penilaian kritis di antara kedua-dua tokoh ini. Yang pertama, kita pergi kepada Nik Safiah Karim.
Antara penilaian kritis bagi Nik Safiah Karim, yang pertama ialah dalam jangka masa yang pendek. Dalam jangka masa yang pendek ini, beliau memperkukuh kefahaman tata bahasa dan struktur bahasa. Dalam jangka masa panjang pula, dia meletakkan asas linguistik moden dan bantu pembangunan bahasa Melayu di Universiti DBP. Seterusnya kita pergi kepada penilaian kritis bagi OT Duset. OT Duset juga terdapat dalam jangka masa yang pendek dan jangka masa yang panjang. Dalam jangka masa yang pendek, beliau memudahkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah awal kolonial. Dalam jangka masa yang panjang, beliau dapat mewujudkan sistem pengajaran dan sistem ejaan bumi yang kekal digunakan sehingga kini. Ini merupakan antara contoh karya bagi kedua-dua tokoh tadi. Yang pertama, ini merupakan contoh karya bagi Nik Safiah Karim, dan ini merupakan contoh karya bagi OT Duset yang berjudul Launch Malay Primary Source Edition. Ini tajuk karya ini adalah biografi akademik yang dikaryakan oleh Nik Safiah Karim. Kesimpulan yang boleh saya buat ialah Nik Safiah Karim dan OT Duset merupakan dua tokoh penting dalam bidang ilmu yang berbeza. Namun kedua-duanya memainkan peranan penting dalam membentuk landscape pendidikan dan kebudayaan di Malaysia. Nik Safiah Karim menonjol sebagai ahli linguistik dan pejuang bahasa Melayu yang gigih memperkukuh kedudukan bahasa tersebut melalui kajian dan penulisan akademik. Sementara itu, OT Duset pula memberi sumbangan besar dalam bidang muzik, khususnya dalam memperkenalkan pendidikan muzik barat serta menyusun kurikulum yang membentuk asas pendidikan muzik formal di tanah Melayu. Walaupun bergerak dalam konteks yang berbeza linguistik dan muzik, kedua-dua tokoh ini berkongsi matlamat yang sama. Antara matlamat beliau ialah memperluas dan memperkayakan bidang ilmu masing-masing di Malaysia. Sumbangan mereka memberi kesan yang mendalam terhadap generasi seterusnya, sama ada dalam cara bahasa Melayu diajar atau muzik dihargai dalam sistem pendidikan negara. Secara keseluruhannya, Nik Safiah Karim dan OT Duset juga mewakili dedikasi terhadap pembangunan ilmu dan budaya serta menjadi pemangkin kepada kemajuan akademik dan seni di Malaysia. Sekian itu sahaja pementanan saya